there guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So tak tahu kalau dalam video ni dah 50k subscriber ke belum. Kadar yang aku kita tengah record hari ni lah, lagi 30 subscriber je. Sebab aku pun rasa macam laju gila naik. Dia sebab atas support korang juga. Dia macam hari tu sebab yang blow up konten Modenas Z15 GT tu kan. Itu yang menjadi tiba-tiba jadi meletup pula channel aku ni. Dia laju lah naik. Sebab aku expect macam nak dapat 50k ni kena tunggu bulan 12 macam tu. Ingat macam bulan 12 baru dapat kan. Last ni baru masuk last tapi awal. So thanks korang yang dah support channel ni. Support daripada kita buat daripada aku first, aku teringat balik aku buat first review motor R6 kot. Itu motor-motor member lah kita review. So ZX6. Then first kalau media review, aku review motor ni, motor Domina 400. Itu kira yang first lah. Yang memang kira kalau motor test ride yang bawa balik kan, aku pakai dekat seminggu. So rasa macam macam mana ni kan nak bawa balik motor. Lepas tu starting daripada Modenas tu, masa tu PKP, kira tak boleh nak jauh-jauh sangat lah. Boleh naik Grab, aku naik Grab, ambil motor. It's good experience. Aku pun kalau nak ikut benda ni kira bagi aku dah tertulis lah. Sebab perjalanan tu memang tak rancang. Semuanya atas rezeki. Macam aku just buat benda yang aku suka lah. So macam buat video, nak cari konten. Memang ada planning lah. Sebab kita dah try, kita dah berkecimpung kan dalam dah beli kamera apa semua. So macam why not kita do our best lah. So macam aku pernah cerita dulu-dulu aku kenapa aku buat motovlog apa semua. So antara reason yang aku nak buat is aku nak capai target aku lah masa tu. Sebab orang asyik kata buat YouTube ni boleh buat duit lah. Kalau buat YouTube ni boleh. Aku tak ada pun nak jadi famous lah, jadi apa idola lah, apa tak ada lah. Aku rasa macam betul ke, legit ke boleh dapat duit berapa banyak kan. So aku try lah. So aku try lah. First aku ingat lagi, first 1k 1k subscriber. Masa tu nak dapat 500 subscriber pun susah weh. 500 aku dah start bagi giveaway yang pertama. Masa tu aku bagi Hypergear punya pack lah. Keluar duit sendiri, tak ada sponsor apa-apa pun, semua beli sendiri, inisiatif sendiri. And then kita dah ngam-ngam setahun aku buat, dapat dah 5k subscriber kot. Time tu dah nak kahwin lah. Aku rasa 5,000 subscriber tu. So it's a journey lah guys. Thanks korang untuk follow aku punya journey of daripada kita start from zero. Dia tak ada, memang nobody lah. Actually still nobody pun. Tak ada siapa pun aku ni. Kira aku just documentation. Kita share lah. Dia sama je, dekat dunia ni semua orang, semuanya nobody kan. Dia apa yang kita buat tu yang menjadikan kita something. So aku plan lepas ni kita target 100k pula. Bagi siapa yang menang ni nanti kita akan announce lah. Kita akan announce
video YouTube, tapi bukan video ni lah kot, tak tahu. Ni just aku nak cerita pengalaman je lah. Dan first event yang aku datang, kalau kita nak share first event launching yang datang, aku datang event Harley Davidson masa tu, Softail ke apa dah, dekat Gasket Alley. Masa tu dekat Gasket Alley ada Harley Davidson, dia belum pindah lagi dekat menara baru tu kan. From that kita, and benda yang aku keep on going is sebab masa tu kan dah dapat duit YouTube. So aku rasa macam okay, kalau nak serius dengan YouTube ni kena upgrade lah. Sebab aku masa tu ada PC okay je, boleh je. Cuma aku rasa macam tak portable lah, kira bila dah berkeluarga ni kena ada laptop lah. Sebab aku kerja pun kena ada laptop. So aku beli laptop satu. Aku beli, masih lagi pakai laptop yang sama. Aku pakai laptop Asus TUF 15 F15. Dah tutup sampai sini dah. Lagi cepat tutup. Literally aku plan dulu macam beli ada graphic card lah, kita boleh nak buat video, boleh main game sikit ke apa kan. Tapi memang tak boleh. Aku haramkan laptop tu ada game lah. Pernah lah aku install masa aku kena Covid, seminggu ke 2 minggu cuti kan. So kita install lah game. Sebab nak buat konten pun konten tak ada. So adalah game kan. Kalau nak main game kat laptop tu memang tak lah. So aku nak dapatkan modal balik lah. Kira kita dah keluar duit, laptop tu harga 4,800. Aku cakap nak habiskan bayar laptop 4,000 ni, kita kena pakai duit YouTube kan. Sebab memang fokus kita beli sebab nak untuk buat YouTube. So aku memang pulun lah. Hari-hari mesti ada video at least. Lepas tu kita layan semua komen, semua kita reply. Memang kita jadi full content creator mode lah. Dapat lah dekat situ. Tak sampai tahun dah lambat. Kira aku bayar installment setahun lah. Tapi tak, zero installment. Mantap. Tapi kira kalau ikutkan dalam sebulan masa tu, kalau buat YouTube ni dalam RM400, RM400, RM500, RM800. So rasa macam uish. Tapi ada je orang pernah dapat kan. Boleh je, dia sky's the limit lah. Macam orang dapat lagi banyak. So macam aku nak rasa lah, kalau orang lain boleh, kenapa aku tak boleh kan. So aku nak try. So kita try. Tapi nak cakap YouTube ni buat duit, bukan dia bukan tempat untuk buat duit lah. Banyak lagi tempat untuk buat duit, affiliate ke apa ke itu. Kalau kau nak harapkan YouTube punya view ni buat duit, susah lah. So mindset kena betul lah. Sebab aku buat, macam aku cakap tadi lah, aku buat YouTube ni bukan sebabkan duit. Sebab aku kira dah memang minat dan ada view juga. So kena check and balance lah. Sebab kalau kita nak bagi kualiti yang terbaik, kita kena keluarkan modal. Kita kena beli gadget kan. Takkan kita nak dapat sponsor, siapa nak sponsor kita? Kita nobody. So aku macam okay, kita buat, kita beli barang, kita balik modal kan. So benda tu macam addictive lah. Macam rasa macam okay, we can do better, let's do better. Aku macam improve lah. So tapi dia macam kena check and balance lah macam cakap. Sebab aku masih lagi bekerja, and nak pergi full time dekat content creation ni bagi aku belum boleh lah untuk aku lah. Actually boleh, tapi kena untuk sebab dah berkeluarga ni, komitmen semua ada. So kita kena ada, kira aku punya sideline je lah YouTube ni.
Tapi thanks to korang untuk support. Sebab kita tahu lah market motor kat Malaysia ni makin lama makin meriah kan. Aku punya dream is aku dapat pakai hari-hari lah Ducati. Hyper ke Panigale tak, panas je. Tapi kalau ada rezeki aku memang akan ada Hyper Motard lah. Kita try target lah. Ni bukan pakai macam takut-takut beli parking ni, tak ada. Kita memang pakai untuk konten ni. Tapi MT-09 ni still it's the best. Ini memang body aku. Dia panggil my body. Kira kawan kita. So sepanjang journey YouTube ni, benda ni, sebab korang pun follow channel ni pun tahu awal-awal dulu aku pun tak tunjuk muka kan, so orang tahu motor je. Sampai sekarang pun orang ada je yang tak tahu motor je kan. Kalau aku tak naik motor orang tak kenal pun. Sampai sini dulu kita punya perkongsian. Nanti kita sambung lagi. Korang just stay tune more videos. And ciao, assalamualaikum.